Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semualah. Jadi insyaAllah atas inisiatif dan kapasiti peribadi saya, saya akan mulakan perkongsian lah beberapa pembedahan kitab secara santai ataupun semi santai, yang mana memfokuskan berkenaan dengan keluarga. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ataupun yang ikuti secara live ataupun secara rakaman di sini, sebenarnya saya memang mempunyai beberapa tauliah negeri, iaitu sebelum ni di Perak dan wilayah Persekutuan, dan sekarang ini di Selangor. Jadi dengan tauliah tersebut, saya memang memberikan perkongsian kuliah maghrib di beberapa tempat, khususnya Masjid Surau, dalam niche ataupun forte saya berkenaan dengan institusi kekeluargaan lah, yakni merangkumi isu perkahwinan, isu pengurusan harta dan seumpama dengannya. Jadi saya dapati memang isu-isu yang melibatkan kekeluargaan ni adalah antara isu yang crucial lah. Banyak sebenarnya isu yang crucial ataupun kritikal. Tetapi bila pengamatan saya baru sahaja masuk di dalam skop masyarakat surau masjid, sangat-sangat banyak perkara isu tersebut. Jadi dia menggerakkan hati saya untuk memberikan lebih banyak perkongsian di dalam bentuk yang pelbagai, yang sekadar mana saya mampulah. Contoh macam pembedahan kitab ataupun perkongsian kuliah maghrib yang saya buat di atas kapasiti saya sebagai pentauliah Selangor, antaranya dalam buku Hadis 40 Kewanitaan, tulisan Ustaz Dr. Sanusi. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, antaranya ni bukan kitab lah, ni adalah apa, inisiatif saya sendiri. Saya buat modul saya sendiri, iaitu Al-Asma'ul Husna dalam konteks munakahat. So dah beberapa tahun dah berjalan kuliah tersebut, dan yang terkini dalam Al-Asma'ul Husna yang ke-30 lebih dah. Setelah beberapa tahun lah. Jadi itu antara contoh yang lain. Contoh yang lain juga, saya memang ada memberikan perkongsian di dalam skop kapasiti terhadap masyarakat, menggunakan hadis 40 Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi itu pun sama juga, saya banyak kaitkan dalam konteks-konteks hadis yang dibaca itu dengan konteks kekeluargaan. Dan memang banyak keadaan-keadaan yang sangat memenatkan ataupun sangat memerlukan kita untuk lebih berikan pelbagai awareness ataupun kesedaran kepada masyarakat lah. Itu yang pertama lah, okay, kenapa saya buat inisiatif begini. Yang kedua, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, apa yang menggerak ataupun menolak saya untuk paksa diri buat juga CSR yang begini adalah disebabkan inilah. Sekejap Okay, adalah disebabkan ini, nampak harapnya nampak lah. Nampak ke screenshot ni? Mau respon jap Luqman kalau perasan. Dekat skrin ni dia macam tak gerak. Nampak. Screenshot ni. Okay, nampak kan screenshot ni. Okay.
Jadi ini adalah merupakan salah seorang salah seorang rakan lah, ataupun ya mungkin boleh kata anak murid mengaji lah. Jadi Adam ni dia seorang mualaf lah, Adam Jackson nama dia. Um, saya pada PKP di mana keadaan tidak mengizinkan untuk kita keluar fizikal dan seumpama dengannya, saya memang buat ketika itu khidmat mengaji secara percuma terhadap golongan mualaf ni. So ini pun antara inisiatif pribadi juga. Nak pendekkan ceritanya, pada Julai baru-baru ni, dia Roger lah saya kan. Dia kata, ingat lagi tak saya ni Ustaz, saya ni Adam yang pernah mengaji pada zaman PKP dulu online kan. So dia beritahu lah yang dia sekarang ni, dia seorang cikgu lah, okay. Dia sebelum ni dia orang Borneo. Jadi sebelum ni dia di Borneo, dan dia baru dipindahkan lah di Kuala Kangsar. Mungkin sebab dia mohon kot kat Kuala Kangsar ni, isteri dia orang sana, tak silap saya lah. Jadi dia baru dapat lah berpindah dan bertugas sebagai guru di sana. Dan apa yang bagi saya macam agak terharu lah, di mana apa yang dia kata, dia lancar lah baca Quran, dan dia terus istiqamah dan konsisten baca Quran setiap hari. Dan Adam ni memang kalau ikutkan dari segi bacaan, dia agak baik lah bacaan. Mungkin sebab sebelum ni pun dia rajin, dia berlatih dan seumpama dengannya. uh, dan pokoknya di sini dia konsisten, istiqamah lah di dalam apa yang dia buat. Dan saya berikan nasihat juga, mengajarkan juga kepada orang-orang lain lah, ataupun anak-anak murid yang lain. So ini antara poin yang kedua lah, yang menolak diri saya untuk um, buatlah amal jariah ini. Sebab kita yakin kan, ada 3 perkara yang apabila matinya anak Adam, namun kekal sumber pahala sahamnya, iaitu salah satunya berkenaan dengan ilmu yang diajarkan. Jadi 2 poin utama tersebut yang membuatkan saya akan uh, mengajarlah. So untuk pembelajaran online ini, terima kasih diucapkan kepada rakan saya Lokman kerana sudi untuk apa menggunakan platformnya, dan dirakam supaya akhirnya dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Semoga saham pahala juga turut diterima oleh beliau, insya-Allah. Jadi sesi kita ni saya cadangnya, targetnya lah untuk buat seminggu tu mungkin sekali hingga 2 kali. Dan dalam masa yang sama, topik yang kita bincang ni adalah topik yang memang sangat jarang dibincangkan di dalam platform umum lah. Okay. Even sebenarnya pada ketika saya peringkat awal dulu cuba untuk memberikan perkongsian kuliah maghrib hadis 40 kewanitaan itu, memang kalau ikutkan di sebahagian tempat sensitif, sebab diorang macam tak dapat nak terima kenapa kena mula dengan wanita dulu. Ustaz, ada tak 40 hadis kelelakian? Macam tu. Jadi macam saya waktu tu bila tengok Dr. Sanusi, dia tak buat lah pula 40 hadis kelelakian tu. Jadi saya kata tak ada lagi lah setakat ni. Saya akan mulakan dulu dengan wanita. Jadi macam-macam lah ragam-ragam yang kita terpaksa berdepan. Tapi saya dapati lah macam topik-topik yang melibatkan kekeluargaan ni sangat jarang, dan mungkin di sebahagian tempat ataupun mungkin di kebanyakan tempat dia adalah satu perkara yang sensitif. Um, oleh yang demikian, saya akan teruskan untuk membincangkan platform-platform yang sensitif ini dalam masa yang sama sebenarnya penting. Okay? Jadi topik yang saya cadang untuk bincangkan pada sesi ini ialah berkenaan dengan inilah tajuknya. So inilah tajuknya, okay? 202
pelajaran berkenaan dengan poligami. Jadi memang saya kalau ikutkan adalah buat iklan kan sikit-sikit di dalam apa grup yang ada lah kan. Dan memang setakat ni tak dapat kecaman yang teruk, tapi kebanyakannya klik-klik lah. Ada kebanyakannya klik-klik dan mungkin sebab topik dia apa tak sesuai ataupun macam mana, wallahualam. Tapi bagi saya ini antara topik yang saya wallahualam tak pernah tengok untuk orang bincangkan topik ini, tapi saya berkenan dengan penulis dia. So Hafiz Firdaus ni ialah merupakan siapa yang kenal lah, dia pilot lah, dia juruterbang yang rajin mentelaah kitab-kitab yang membahaskan berkenaan dengan fiqh, tauhid dan juga akidah ni. Dan sangat aktif di dalam sosial media. Dia rajin buat video dalam YouTube dan seumpama dengannya. Dan saya memang dah kenal lama dah Hafiz Firdaus ni memang dah berpoligami. Tak silap saya dia ada 2 ke 3 isteri. Dan dia buat buku ni pun dah lama dah sebenarnya, pada tahun 2012. Pada tahun 2012. So nombor dia pun ada kat sini. Jadi saya cadang macam saya tak kisah pun siapa audiens dia, lelaki ataupun perempuan. Tapi saya yakin lah kalau let's say based on muka surat, bila saya tengok semalam sekali lalu, muka surat dia dalam within 300 pages lah, ataupun 270 lebih pages. So let's say lah, saya buat pengiraan sikit sebelum ni, 270 bahagi, let's say kita target dalam 2 bulan, memang ngam-ngam untuk kita dapat habiskan ataupun dapat buat kelas ini seminggu dengan 2 kali. Di mana satu sesi tu kita perlu baca ataupun mentelaah dalam 15 hingga 20 muka surat sahaja. So sesi kita ni memang akan lebih kepada baca je lah. Dia macam baca, and then kalau kita nak elaborate sikit, kemudian nak tanya soalan sikit, so macam itulah dia punya sesi. Dan sebaiknya sesi itu adalah secara live lah, supaya soalan ataupun pandangan ataupun ulasan dapat dibuat secara live di sini lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dari segi pendahuluan, pelajaran yang pertama dia terus mulakan lah, ada 202 pelajaran. Luqman, kalau contoh nak bagi rumah dengar sekali pun okey, dipersilakan. Pelajaran yang pertama, poligami seringkali menjadi topik sensasi masyarakat. Ia menjadi bualan di kedai kopi, forum-forum, internet, drama-drama TV dan juga novel-novel. Sayang sekali, hukum poligami dan yang berkaitan dengannya serta panduan hidup di alam poligami jarang dikupas secara ilmiah. Kekurangan ini perlu ditampung dengan segera kerana poligami adalah salah satu daripada syariat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu taala, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan hanya seorang sahaja. Surah An-Nisa. Justru poligami hendaklah diberi perhatian yang sungguh-sungguh seperti mana syariat Islam yang lain seperti taharah, solat, puasa, zakat, haji, nikah, cerai, politik dan akhlak. So subjek poligami hendaklah diberi perhatian yang bersungguh-sungguh seperti mana subjek yang lain juga. Okey, kemudian pelajaran yang kedua, kita dapati menjadi sebahagian daripada syariat Islam, sama ada poligami atau selainnya, sebagai bahan lawak, mainan, hiburan dan olok-olok adalah satu kesalahan yang amat besar. Ia merupakan salah satu daripada 10 perkara yang membatalkan keimanan seseorang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu taala, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olokkan dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Surah At-Taubah. Rujuk At-Tibyan Syarh
Nawaqid Al-Islam oleh Syekh Sulaiman Nashir Al-Ulwan. Oleh itu, mereka yang terbabit dalam bidang drama, wayang serta orang ramai hendaklah berwaspada daripada menjadikan poligami ini sebagai bahan ejekan, jenaka, hiburan, olok-olokan dan mainan. Jadi setakat ni 2 poin yang disebutkan, yang pertama dan yang kedua. Pertama, kita kena concern lah ataupun take part lah berkenaan dengan topik poligami ni, di mana topik ni jarang dibincangkan di kalangan masyarakat. Dan bersama dengan poin yang kedua, poligami ni seringkali diperolok-olokkan ataupun dipermainkan dalam bentuk yang pelbagai, terutamanya mereka cuba untuk memberikan sesuatu naratif poligami ni dengan naratif-naratif yang tertentu. Walhal sebenarnya Islam sangat memuliakan dan memertabatkan konteks poligami ini yang sebenarnya membantu keharmonian rumah tangga sekiranya dijalankan dengan baik. Okey, so itu antara 2 poin penting lah yang boleh kita fahami di sini. So disebabkan buku ini secara umumnya disusun dengan cara satu muka surat bagi satu pelajaran, maka tidak dapat tidak ada beberapa ayat atau penjelasan yang berbentuk tegas lagi direct to the point. Teruskan pelajaran yang ketiga daripada 202 pelajaran. Di antara umat Islam yang Allah kurniakan bakat menulis, mereka mendahakai kurniaan terhadap kurniaan tersebut dengan menjadikan novel, cerpen, sajak dan skrip drama sebagai sarana untuk menjadikan umat Islam benci lagi dengan poligami. Jadi di dalam tulisan berkaitan poligami ini, kesedihan digandakan, kepedihan dibesarkan dan kepiluan dikuasa-duakan, iaitu exaggerate. Tidak dinafikan ada yang ikhlas ingin menegur individu yang salah dalam mengamalkan poligami. Namun adalah tidak wajar untuk mengheret masyarakat kepada membenci keseluruhan poligami itu sendiri. Membenci adalah salah satu daripada syariat Islam. Maksudnya membenci itu memang ada pun dalam sifat Islam ni. Termasuklah mereka yang menabur benih kebencian tersebut merupakan salah satu daripada perkara yang membatalkan iman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum hakam syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran, lalu Allah menggugurkan amalan mereka. Surah Muhammad. Jadi di sini untuk pelajaran ketiga ni menunjukkan bahawa di kalangan masyarakat secara budayanya merata dunia memang menjadikan poligami ini satu perkara yang negatif. Poligami ini satu benda yang pesimis. Jadi salah siapa? Wallahualam kan, tapi akhirnya ini antara perkara yang perlu diubahlah. So itu untuk pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, di antara umat Islam yang Allah kurniakan kepada mereka kepandaian, mereka mengkhianati kurniaan tersebut dengan mengkaji pemikiran-pemikiran barat, lalu dengan itu mengunggulkan pemikiran tersebut di atas firman Allah dan sabda Rasulullah. Yakni mereka menunggang akan apa yang terkandung di dalam syariat Islam. Mereka memilih pemikiran-pemikiran barat yang anti poligami, lalu menyisihkan pemikiran yang pro poligami. Yakni mereka ni dah educated dah, tapi mereka tetap ada negativity terhadap konsep poligami ini sendiri, sehingga menyebabkan mereka sebenarnya menshadok pemikiran-pemikiran barat secara tidak sedar. Lalu mereka menyisihkan, apabila mereka menyisihkan pemikiran yang pro poligami, mereka berhakim kepada taghut, apa jua sembahan selain daripada Allah, dan menyisihkan Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada taghut itu, dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh.
Kemudian pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, di samping itu terdapat juga mereka yang ingin berpoligami atau sudah berpoligami tetapi dengan persiapan ilmu yang tak cukup. Di antara mereka ada yang sengaja mengabaikan ilmu poligami. Maksudnya mereka ni nak poligami tapi mereka tak mengaji. Mereka tidak berilmu. Di antara mereka ada yang mencari ilmu poligami tetapi tidak menemui apa yang sesuai lagi meyakinkan. Ini bukanlah sesuatu yang aneh kerana bahan rujukan dalam subjek poligami amatlah sedikit. Suasana ini lebih mengharukan apabila beberapa bahan tentang poligami yang sedia ada dikarang oleh mereka yang monogami. Yakni um, mereka ada sebahagian daripada ilmuwan tersebut, mereka tulis berkenaan dengan poligami dan bersama dia pun sendiri tak poligami. Sama ada pengarang itu seorang agamawan ataupun tidak, merujuk tentang poligami kepada orang monogami samalah seperti merujuk kepada orang bujang tentang alam perkahwinan. So ini pandangan dia lah. Bagi saya macam tak ada masalah pun kalau orang bujang ataupun orang yang monogami tulis berkenaan dengan poligami. Ibarat dia kalau contoh dia seorang yang apa seorang yang alim dan cuba untuk kupas ilmu yang berkenaan dengan ilmu dunia lain secara umum, mungkin bolehlah bagi pandangan kan. Tapi maksud apa Hafiz Firdaus mungkin dari segi konteks kepakaran itulah kan. Benda tu dia tak alami tapi kenapa dia nak tulis kan, so itu maksud dia lah. Okey, kemudian ada pengarang itu seorang agamawan atau tidak, merujuk tentang poligami kepada orang monogami samalah seperti merujuk kepada orang bujang tentang alam perkahwinan. Kemudian suasana ini diburukkan pula dengan kehadiran beberapa buku, artikel dan blog yang menakut-nakutkan orang ramai tentang poligami. Mereka mengubah hukum-hukum poligami dan meletakkan pelbagai syarat yang sebelum ini tidak diletakkan oleh Allah dan Rasul. Jadi of course maksudnya dalam poin ni dia nak tekankan berkenaan dengan bagaimana orang yang sebenarnya nak berpoligami tak salah. Tapi yang salah tu apabila mereka tak mengaji ataupun dia tak cukup ilmu berkenaan dengan poligami. Isu cukup ataupun tak cukup ni pun subjektif lah. Contoh macam kita waktu bujang dulu nak berkahwin, tak adalah pula kita tahu semua benda berkenaan dengan persiapan kita nak berkahwin. Tapi at least kita ada effort ataupun usaha untuk pastikan ilmu asas dalam perkahwinan tu macam mana lah. So sama juga dalam poligami pun kena ada ilmunya. Pokoknya di sini apa pun yang kita nak lakukan pastilah kita perlukan ilmu tersebut sebelum melakukan apa-apa sahaja. Sebab ada setengah orang mungkin dia hanya rely on pengalaman. Contoh macam mungkin dia boleh belajar ilmu poligami ni ataupun hal yang berkenaan dengan poligami ni terhadap orang yang sudah pun berpoligami. So mungkin dia pergi jumpa kawan-kawan dia yang poligami ataupun dia mungkin jumpa parents yang berpoligami dan seumpama dengannya. So boleh kalau dia nak belajar berdasarkan pengalaman orang lain, tapi sebenarnya masih tak cukup sebab still dia kena belajar dengan struktur yang seperti mana digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. So belajar secara berstruktur itu penting. Okey, kemudian apa lagi yang boleh kita lihat di sini dalam pelajaran yang keenam, atas suasana yang mengharukan tentang poligami ini, maka saya setelah berdoa memohon bantuan dan petunjuk Allah berusaha untuk mengarang sebuah buku yang khusus tentang poligami. Buku ini memberikan fokus kepada hukum poligami dan apa yang berkaitan dengannya seperti syarat, hikmah, keadilan dan salah faham tentang poligami. Buku ini memberikan juga beberapa tips poligami berdasarkan pengalaman sendiri dan rakan-rakan agar ia sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang akan ataupun sudah berpoligami. Buku ini tidak terhad kepada mereka yang ataupun sudah berpoligami, yang akan ataupun yang sudah, tetapi ditujukan kepada semualah general knowledge tentang salah satu daripada syariat Islam. So buku ini juga mengandungi beberapa pandangan yang berbeza daripada pandangan ulama yang dikasihi. Harapnya perbezaan ini dapat diterima secara lapang dada dan jika perlu dibahaskan secara ilmiah dan dewasa.
Jadi kita dah masuk muka surat yang ke-12 lah. Kita target 15 hingga 20 muka surat seminggu 2 kali. Alright. Kita terus pelajaran yang ke-7. Kalau ada soalan yang nak interrupt ataupun yang nak tanya di pertengahan jalan, boleh ni lah, boleh raise hand ke ataupun boleh interrupt lah saya. Disebabkan buku ini secara umumnya disusun dengan cara satu muka surat bagi satu pelajaran, maka tidak dapat tidak ada beberapa ayat yang penjelasannya berbentuk straightforward lah. Ini kerana jika hendak disusun ayat yang lembut lagi berhikmah, ia akan mengambil ruang kertas yang lebih. So mengenali Hafiz Firdaus ni, dia walaupun seorang pilot, dia memang kalau tengok konten-konten dalam YouTube, dia memang tegas lah. Dia memang banyak straightforward. Fact, orang yang berfakta dan terus bahas berdasarkan fakta lah. Jadi apa yang ditulis ni sebenarnya dia lebih kepada straightforward lah. Maka diharapkan buku ini dapat mencapai tujuan dalam menyampaikan ilmu dan panduan yang benar tentang poligami. Ilmu itu sendiri tidak memiliki titik noktah, maka apa yang sempat disampaikan dalam buku ini hanyalah sebahagian daripada ilmu poligami yang lebih luas. Oleh itu, hendaklah diperluaskan lagi kajian tentang poligami agar kita benar-benar dapat memahaminya, menguasainya dan mengecapi hikmah serta keindahan di dalam dunia poligami ini. Pada waktu yang sama, dialu-alukan apa-apa perkongsian pembetulan agar perbaikan dapat dilakukan pada terbitan baru. So, 2011. Okey, kita masuk sikit sebelum kita mengakhiri. Wahai orang-orang yang beriman, poligami merupakan salah satu syariat Allah berdasarkan firman Allah, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Surah An-Nisa. Mengimani syariat Allah, mempelajarinya, menyukainya dan memberi perhatian kepadanya dituntut ke atas setiap Muslim. Manakala mengingkarinya, yakni berpaling daripadanya, membenci dan mengabaikannya, ditegah ke atas setiap Muslim. Jadi satu yang nak sampaikan dalam pelajaran ke-8 tadi ialah poligami ni memang merupakan syariat Allah. Memang merupakan syariat Allah. So tak ada alasan untuk kita nak deny ataupun kita nak nafikan apa yang telah pun digariskan dalam panduan. Merujuk kepada syariat Allah, janganlah kita menjadi seumpama orang-orang beriman kepada hukum yang disukai sementara ingkar kepada hukum yang mereka anggap berat, yakni tidak menguntungkan ataupun zalim. Merujuk kepada berkepentingan lah di sini. Dan apabila mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, maka dengan serta-merta sepuak daripada mereka ini berpaling ingkar jika keputusan tidak menguntungkan mereka. Dan sebaliknya, jika keputusan itu memberikan hak kepada mereka, mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah kerana hati mereka mengandungi penyakit atau kerana mereka ragu-ragu terhadap kebenaran? Ataupun kerana mereka takut bahawa Allah dan Rasul akan berlaku zalim kepada mereka? Maka ketahuilah bahkan mereka lah sendiri orang-orang yang zalim itu. So ini adalah merupakan terjemahan kepada surah An-Nur. Maksudnya kebanyakan manusia kalau kita dapati ataupun kita cuba hayati. Oh ada okey, rata-rata daripada kita ni manusia ini suka berkepentingan. Kita suka kalau bahasa sekarang orang panggil tunggang. Benda yang sedap untuk kita, kita akan tunggang ayat tersebut. Benda yang mungkin tak kena dengan kita, kita jadikan itu sebagai adillah ataupun dalil-dalil untuk menidakkan ataupun mengiyakan perbuatan kita. So which is benda tu patut tak? Tak patut lah kan. Sebab kalau contoh perkara tersebut adalah perkara yang kita suka dan benda tu ada dalam Quran dan Sunnah, kita kena ikut. Ada pun kalau keadaan perkara tu adalah perkara yang kita tak suka pun, tapi tetap ada dalam Quran dan Sunnah, pun kita kena ikut. Dia tadi istilah macam, okey aku ambil bahagian ni, aku tinggalkan bahagian ni, walaupun benda tu terkandung di dalam Quran dan Sunnah. So tak boleh lah macam tu. Kemudian
Actually ini adalah cuplikan daripada pelajaran-pelajaran yang ditulis lah, sama ada pelajaran atas atau pelajaran bawah. So kita tak perlu baca lah ini sebab memang akan kita baca jugalah. Okey, kemudian pelajaran yang ke-10 daripada 202 pelajaran. Kita beriman bahawa apa jua yang dihalalkan oleh Allah, maka ia mengandungi kebaikan. Dan kebaikan tersebut sudah tentu banyak meskipun yang kelihatannya hanyalah keburukan. Kita juga beriman bahawa apa jua yang diharamkan oleh Allah, maka ia mengandungi keburukan. Yang banyak sekalipun yang kelihatan adalah kebaikan. Yakni, seperti mana yang ada kaitan dengan pelajaran yang sebelum ini, di mana kalau keadaan kebaikan tu kita tengok banyak sekalipun, dan kebaikan tu mungkin kita lihat benda tu buruk, maka ia tetap kebaikan. Kalau contoh dia apa? Contoh macam arak kan. Sebagai contoh, arak, orang yang bukan Islam, dia nampak benda tu adalah satu kebaikan. Walhal sebenarnya ia adalah satu keburukan. Maka kalau dalam keadaan tersebut, kita nampak baik macam mana pun, kalau ia buruk, maka buruklah ia. Begitulah juga keadaan sebaliknya. Kalau perkara tersebut adalah perkara yang buruk, walaupun kelihatan ia adalah baik, maka buruklah ia. Kita tak boleh nak memandai-mandai kata dalam Quran Sunnah kata benda ni buruk, kita kata benda tu baik. Dia tak boleh begitu. So firman Allah lagi di dalam surah Al-A'raf, dia Rasulullah SAW menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara yang keji, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan dia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya juga menolongnya serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Pelajaran yang seterusnya, kadang-kala berhimpun pada sesuatu perkara kebaikan dan keburukan. Yakni antara kebaikan dan keburukan dia nak campur sekali, dia nak gabungkan sekali. Akan tetapi apabila kebaikan melebihi keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghalalkannya. Sementara apabila keburukan melebihi kebaikan, maka Allah mengharamkannya. Sebagai contoh, arak dan judi diharamkan kerana keburukan yang ada di dalamnya melebihi kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi begitu juga dalam dunia poligami ni. Kalau contoh orang kata secara umumnya poligami ni dengan naratif yang negatif, maka itu adalah assumption kita, itu adalah perspektif yang kita bawa. Kalau contoh dalam keadaan poligami disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia memberikan manfaat. Hatta dalam sirah ada keadaan yang sebenarnya Rasulullah izinkan untuk sahabat poligami, dan ada Rasulullah tak izinkan untuk tidak berpoligami. Maka sudah tentu merujuk kepada apa? Merujuk kepada keadaan yang sebenarnya Islam itu gariskan poligami ini ada kebaikannya untuk golongan yang tertentu dan ada keburukannya untuk golongan yang tertentu. Tapi adakah itu adalah merupakan satu halangan? Tidak. Dia tidak menjadikan satu halangan untuk berpoligami. So ini kadang-kadang neraca yang begini, manusia keliru lah, manusia keliru. Sebab dengan meletakkan satu hukuman secara membakul, menyatakan bahawa poligami is equivalent to negatif. Poligami is equivalent to tak setia, tak bagus dan seumpama dengannya. So ini adalah perkara yang sebenarnya perspektif dan mindset perlu diubahlah berkenaan dengan poligami itu sendiri, sebab hakikatnya dia tetap ada kebaikan di sana. Begitu juga contoh secara spontan yang boleh saya kongsikan di sini. Contoh kalau even babi, memakan babi secara hakikatnya adalah haram. Tetapi apa keadaan yang membolehkan makan babi tersebut? Iaitu jawapan dia, kalau andai kata kita berada di satu keadaan hutan ke ataupun mana-mana tempat ke, tak ada makanan lain melainkan babi, maka dalam keadaan tersebut boleh tak kita makan babi? Jawapan dia boleh. Tetapi adakah kita perlu makan sampai kenyang? Jawapannya tidak, tak boleh. Sebab antara kebaikan dengan keburukan
Mana lagi banyak, keburukan lagi banyak. Makan babi ni ada dari segi saintifik dia ada sekian. Kemudian babi ni memang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara asasnya untuk kita makan. Maka keburukan tu lebih mendominasi daripada kebaikan. Maka dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila terpaksa, dalam keadaan darurat, boleh tak makan babi? Jawapan dia boleh, tetapi berkadar. So itulah Islam. Maksudnya Islam, dia ada flexibility di situ dalam semua perkara. Dia ada flexibility di dalam kebanyakan konteks, dalam kebanyakan kes, dalam kebanyakan hukum hakam. So, tapi orang kata, adakah itu liberal? Bukan, liberal lain. Liberal adalah satu bentuk idealism, satu bentuk ideologi. Tapi dalam Islam, bukan ideologi liberal yang cuba nak difahamkan kepada kita. Tetapi dalam Islam, adanya flexibility, adanya timbang tara dalam keadaan-keadaan yang tertentu. So, ini yang sebenarnya ingin disampaikan kepada kita. Saya rasa cukup untuk perbincangan kita yang ke-11 daripada 202. So, kepada apa yang baru masuk, nanti boleh tengok balik rakaman, akan dikongsikan. Tengoklah macam mana, mungkin akan upload dalam YouTube ke apa ke. Dan saya rasa mungkin lepas ni boleh ajak lagi seramai mana yang mungkin, sama ada lelaki dan perempuan, supaya masing-masing akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada seminggu 2 kali ini. So, sebelum kita mengakhiri, kalau ada soalan. So, sesi kita ni tak lama pun. Kalau let's say mula pukul 10, dalam setengah jam, 40 minit. Roman, ada soalan, Roman? Apa Puan Yat, kalau ada soalan? Okay, so saya kira mungkin tak ada soalan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada satu hari lagi. Saya target untuk buat seminggu 2 kali. Tengoklah macam mana, nanti saya akan cuba untuk maklumkan dari masa ke semasa lah. So, terima kasih kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.